Hai and Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Apa ni? Before sebabnya dulu kita dah pernah hampir nak tukar kawasan ni jadi play area. Sebab itulah kita letak ni. Dah tak ada sofa kat sini. Kita dah ada tempat toys ni. Tapi biasalah halfway. Masa waktu tu Aiden dah balik rumah. Pasal kita dah start busy dah. Dah jadi mak yang sebenar. So sekarang Ija memang betul-betul nekat nak transform pergi beli perabot dekat tak tahu lagi kat mana. Kita tengok mana yang the best. Sebabnya Ija plan nak pergi kedai perabot, tapi I dah tengok kedai perabot harga dia mahal gila. Lepas tu macam perabot dia kualiti je Shopee. Macam guna compact fiber wood tu. Ija tengok Shopee, I nak beli kat Shopee. Tapi Shopee bila sampai pecah lah apa. Kualiti jangan cakap lah kan. Kita kalau boleh nak yang kukuh, yang solid. Sebab ini untuk play area, bukan sampai untuk kegunaan kita. Betul, sebab kalau play area budak-budak ni dah lasat lagi. Dia panjat-panjat lah apalah kan. Sama si Esa, habiskan duit mesti dengan dia je. Best kan kalau kita keluar sama, kita belajar je tak ingat dunia. Lagi best tahun depan. Ija kau tahu tak Ija? Mana kau dapat biskut ni? Ada lagi satu. Biskut lembu. Kejap boleh pula lah ada biskut. Gitu makcik kau ni. Dia berharap dah dapat sedapnya. Kenapa minum susu? Biskut semalam. Biskut semalam pula tu. Aiden tak boleh lah sayang. Okay. So nantilah guys kita sambung. Ada lagi tak? Apa ada? Budak-budak ni Lara suka sangat biskut Aiden. Cakap beli ke untuk dia nak bagi. Sampai dah lama gila je tak pergi Dia rasa dia tak rasa dah bertahun dah. Dia baru datang lagi. Last time kan masa Ija pakai carrier ni, dia rasa berat dia macam baru 8 kilo kot. Sekarang berat dia dah 10 kilo kan. Pakai carrier ni, ya Allah. Rasa ketat, rasa sendat, rasa berat. Macam-macam rasa ada sekarang ni. Dia rasa budak ni sekarang dah 11 kilo dah. So last time check 10.6. Itu pun dah just almost 2 weeks dah 10.6 tu. Memang sekarang ni dia rasa dah 11 kilo dah je tengah bawah ni. Stress lah dengan rambut dia hari ni. Rambut dia hari ni tak bagi kerja sama. Lepas tu tercacak-cacak. Kita memang nak pergi potong rambut dia tau. Tapi tak potong-potong lagi sebab kedai tu tutup. Sebab dia panjang macam opak. Dia dah jumpa dunia dia. Kena belilah je kalau ada happy macam tu. Tu RM70. Tahulah saja je. Ija sekarang tengah nak cari box untuk letak dekat rak tu pula. Rak kita dah jumpa dah. Saya cuma dah tengok online. Cuma Ija nak tengok dia box depan. petak-petak tu. Yang untuk letak dekat dia. I know. Mana anak I? Ya. Ni. Jom. Kecoh lah guys anak Arash ni. Sing lah mulut dia. Ija ni. Tengok guys, Ija shopping dia tak tengok harga. Beli. Sakit kepala di kemudian hari. Bas. Budak ni dah tak tahan. Sikit lagi. Sakit. Sikit lagi Den, sabarlah Den. Den. Bem apa bem. Ha. Macam kat rumah dia buatnya. Dah tak selamat lah carrier ni untuk dia. Suka hati je. Orang pakai carrier nak hand free. Jadi tak boleh hand free. Sangat untuk. Nak pergi rak lokasi 33 di tempat kejadian. Okey. Nahas berlaku. Jangan. Barulah budak ni diam dalam carrier tadi macam cacing kepanasan. Tu ke? Mariam, tunggu. Dah sampai kat barang kita. Sebenarnya plannya nak beli 2. Tapi rasa macam nanti terlalu banyak perabot. Dalam masa yang sama I nak beli rak yang macam mainan kat rumah you tu kan. Tapi I fikir kalau I beli rak tu, itu hanya untuk mainan je boleh. Yang ni boleh tak perabot ke? Boleh apa buat? Ya. Nanti kat bilik dia. Betul. Ya, memanglah betul. Jimat.
Ya. Kita bukan makan sukia, kita makan BBQ tau. Kita terlalu lapar. So, I tak makan daripada pagi, Aisyah pun. So, tadi pukul 2 baru kita makan. So, kita memang lapar gila. Pada time sampai BBQ tau, Ija makan, dah tak ingat yang kita vlog. Kita sangat lapar. Kita makan berapa tray? Almost 10 tray tadi kita makan. 9 lah, almost 10 lah tu. Aku bocor, tak nak tidur-tidur. Ini memang aku tak vlog. Sekarang tengok. Last stop sebelum balik kita singgah Kenangan Coffee. Dia penat tau, daripada pagi tak mau tidur dalam kereta, main tak berhenti. Dia dah tahan mata. So tadi Mariam dia nak main taman dekat bawah IKEA tu. Aisyah dia pergi sambung shopping. Sekarang misi mencari Umi. Show Mariam punya gelang, punya subang tengok. Oi, cantik betul lah anak dara si Musin dengan Aisyah ni. Sekarang jomlah cari manalah kakak aku pergi. Anak dia dah melarang betul dah ni ha. Tunjuk nampak orang. Kau asal lupa bagi set warna jarak buku. Tu tak apa, tak sampai tak lagi. Tapi tak rasa jarak buku tu recycle warna apa yang ada. Boleh juga. So ini je nak dekat 200. Ya ke? Yelah, satu cat ni, satu tong ni. Yang brand Jotun tu RM38. Brand Nippon RM50 lebih. So guys, ini kita punya artis. Om tu abang. Saya drawnya di sini. Iya bu. Ya bisa lah, tapi itu kosnya mahal lah. Kosnya tu total dia 7,300. Popcorn. Bapaknya tengok wayang semalam. Bawa balik popcorn separuh untuk saya. Tu warna oren tu? Transfer ya. Ya bisa, tapi transfernya tu lebih 30% lah. Jangan. Minyaknya mahal, tak ada subsidi. Ija ni dia punya idea luar daripada kebiasaan. Sekarang korang perasan, bila Aisyah buat something, Aisyah suka yang tak simetri tau. So bila Aisyah buat sengit tak nampak pelik. Tapi adik aku ni dah lah dia pilih roket. Dah pilih roket dia kena simetri. Roket tu pun kat tengah-tengah dinding. Didi suruh kita draw ni. Pening kepala aku terkambai. Apa ni? Ija ni tak ada seni guys. Ija masa sekolah dulu pun Ija punya seni memang teruk lah. Memang tak ada art langsung. Ija lukis bunga yang 5 kelopak tu pun buruk. Ini adalah design yang saya nak buat. Macam mana je boleh dapat design ni? Ija guna Gemini ke Remini, entah yang AI tu. I describe semua benda yang I nak, color I nak, design nak, lepas tu keluarlah macam ni guys. So ini sebenarnya memang ruangan depan ni yang Ija ambil gambar, suruh dia buat. Tugas saya adalah distract budak-budak ni. Kecuali budak ni, ini memang tak boleh di-distract. Korang jangan put high expectation ya. Aisyah tak ada apa-apa. Adik no, don't touch. Aisyah tak ada apa-apa kemahiran atau sijil in this thing. Tapi Aisyah memang berseni guys. Percayalah cakap Ija. Tengoklah ni. Ini first time dia lukis benda yang kena simetri. Tengok ni. Cantik kan walaupun belum siap. Dah nampak dah bentuk dia, dah nampak gambar. Kalau Ijah yang buat tak nampak bentuk, tak nampak gambar. Berapa bintang? 10. Guys, walaupun tu nampak macam Aisyah ni bukan Aisyah tau. Ni Dija. Dija sebiji macam akak duduk kat belakang. Mesti orang tak tahu siapa yang buat, siapa yang buat. Bagus juga kita pakai baju sama. Supaya kita dua-dua nampak berfungsi.
Tapi colour dalam kamera ni bila dekat macam ni nampak macam hijau daun. Bila jauh baru okey. Okey dah jom. Okay guys, sekarang 16 hari bulan. Last time yang korang nampak kita orang chat tu, itu just dah seminggu lepas. Lepas tu lama tak sambung-sambung. And hari ni baru kita dapat siapkan. Ija sangat suka je puas hati, je secantik gila. Tada! So nanti korang pasang aircon. So Ija tunggu orang tu sampai dah settle aircon, baru kita akan start set up. Sebabnya nanti 2 kali kerja. So guys, aircon alhamdulillah dah settle pasang. Sekarang ni kita tunggu nak drill TV punya penggantung tu. Lepas tu kita dah boleh start set up. Kita tak sabar nak set up sebab sekarang ni kat depan tu sangat bersepah kan. Lepas tu kita cat pula rumah sempena birthday ibu. Jadinya serabut. Sekarang ni rumah macam baru lepas pindah. Kita cat tu, kita tukar ni, macam berapa pindah je. Padahal dah lama duduk sini. Mami ada apa untuk Eden? Come. Cantik. Eden, rumah baru. Wah, rumah. Mami you juga kerja. Best tak Eden? Macam tadi kan. Tengok ni Mami letak bantal Eden kat situ. Tu. Kita cari puting dia semalam, puting dia simpan. Dia nyorok dalam beg dia. Kalau ada Zeus ya. Mami dia.